Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Cik Pam. Hari ni kita bukan panen sawit, kita pruning pokok sawit. Ini pemanen baru ni, belajar-belajar. Tapi mantap. Mau buang yang rendah dulu? Senang. Tak apa, saya buat lebih kurang 10 minit je. Ini panen sawit yang benar ni. Bukan yang tak benar. Pandai dia pusing situ. Bau putus betul. Kedudukan dia tu. Penting. Bau tarik satu pelepah satu kali. Mana? Orang Indon itu ya? Import daripada Lombok. Tapi belajar-belajar pun bagus panennya. Rapat ini. Panennya bagus. Pelepahnya enggak panjang. Dipotong tinggal. Kita pruning sawit dulu. Udah cantik ya. Dia pruning. Kan cantik. Kita pruning sawit dulu. Kalau kedudukan betul cantik. Satu pokok RM5 ya. Bayang satu pokok RM5. Udah beres itu. Ini pokok ni. Belah sana. Tengok. Itu bahaya tu. Hati-hati. Ni buang ini dulu.
Buang yang tu. Bawa tak bahaya. Pokok rapat sangat ni. Siapa pula menelpon? Ha, cantik-cantik. Lagi satu. Oh, ini pelepah kering. Alah. Sayang. Langsung potong. Ambil angle yang bagus. Supaya pelepah tak pergi dekat tuannya. Ha. Oh, mantap tu kalau macam tu. Bukan semut itu. Ah, sudah cantik belah sana. Ini dua pelepah ni. Cantik. Pakcik. Sudah cantik. Itu satu lagi. Mana, pakcik? Ni belah sini. Oh, dekat buah. Jangan. Sini. Ni, dah dekat buah tak payah. Tak boleh. Tak boleh. Ha? Dia mesti tinggal dua pelepah dekat buah. Perlu ni pun ada kira-kira juga. Buang pelepah pun mau ada kira-kira. Ah, ni potong selalu belah ni. Udah dibuang yang tu, boh, cantik. Abang ke sana, bang. Abang ke sana. Ni, sabitnya ke sana. Ya. Ke sana. Ke kanan sikit. Ini dah. Ha. Ingat bahaya tu. Satu, dua, tiga lagi. Ah, buang yang tu dulu. Duduk sini. Bau selamat. Sekejap je kalau duduk sini. Ha.
Udah tarik. Bendanya sikit je. Kita kena pusing cari. Betul? Wah, udah buah masak itu. Udah cantik ah kalau diperluin. Belum disusun lagi pelepahnya. Oh, kalau disusun pelepahnya cantik. Mana? Mau pergi mana? Itu kan belum. Sambung. Ya, sambung sana lagi. Ingat ambil sini dulu. Ah. Ayahnya mana? Pergi susun. Nanti tak yang susun. Udah cantik boleh pun dia perunding. Bukan tak boleh. Tapi ada cara dia. Kedudukan dia. Kita mau tahu kedudukan belah kanan atau kiri. Bau cepat. Oh, ni pokok tinggi ni belum lagi ni. Ada pelepah lagi belah sana. Mana? Ni belah sini. Ni pokok tinggi ni. Ini dah. Ni. Dua pelepah lagi. Satu, dua. Itu sudah cukup. Ngam, sampai. Kalau kedudukan dia betul. Mantap. Okey. Satu belah satu. Tu. Ni. Atas sini. Ni sini. Itu bukan. Sini. Sudah cukup. Pindah. Ini. Dia kena kedudukan. Dia mau belajar. Masuk yang sini. Yang kering ni. Ini yang kering. Yang kering. Itu jangan. Ada buah. Jangan. Itu ada buah dia tak boleh buang. Nanti dia tak simpan air. Ya, air kena. Minum dulu pakcik, minum ah. Minum. Kalau yang belah tu betul. Kalau belah sini ngam. Udah, pindah sebelah. Udah cantik bila diperunding. Disusun kasih rapi. Okey, kita sampai kat ni dulu lah. Perunding sawitnya. Berjumpa lagi di lain waktu. Dengan Pakcik Fam. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.